Jadi kita akan tanyalah pendapat seseorang kat sini. Jadi dek, dah berapa lama kat sini? Dia tak nak jawab. Tahu umur berapa? Dia tak nak jawab. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni 8/11 2024, yang mana sekarang ni kita tengok musim hujan dah tiba musim. Jadi ke mana aktiviti kita hari ni? Kita akan tengoklah. Sebab awal lagi kita pergi breakfast dululah. Kita dah masuk ke spa. Kita dah selesai makan. Dalam ni cantik kan dia punya restoran. Sebabkan pagi ni hujan, lepas tu mungkin sebab hari ni hari biasa, jadi tak ramai orang lah kan. Ni kalau dah petang, malam, confirm lah ramai orang kat sini. Halo. Ya. Lokasi dia punya kedai lama dengan kedai baru berdekatan je. Macam ni. Jom tunjuk korang kita jalan-jalan dekat sini. So sekitar ni, ini adalah Hotel Wolo Hotel. Rate dalam 300 lebih, 400 macam tu lah rate dia. Dan depan ni adalah kedai lama dia, tapi masih buka lagi kedai dia. Kira kedai pertama dia macam sini lah, aku rasa lah. Sebab dulu dia ada kat Sungai Wang, tapi sekarang ni rasanya ada dua ni je. So sini, sebelah tu Hotel Ambassador. So begitulah kisah dia kat sekitar ni. Jadi tu adalah monorail Bukit Bintang, stesen monorail Bukit Bintang. Dia turun naik MRT kat bawah tanah. So dekat depan McDonald tu ada, dekat pintu C sana sebelah tu pun ada. Ni depan Loktan ni pun ada, boleh turun naik ke MRT. Dekat sini pun betul-betul depan shawarma ni pun ada pintu. Tapi dekat sini tak ada lift, tak ada eskalator, tangga sahaja. Tadi kita makan dekat sini. So tapi kita makan kat dalam lah. So ni ada pintu E. Tapi dia tangga sahaja. Kalau nak lift dekat sebelah sana ada pintu D. Pintu D ada lift, ada eskalator naik biasanya. Dan kalau bawa stroller ke apa nak senang ke sana dan cross jalan lah. So apa yang kita ada kat sini? Kalau nak cari nasi kandar, aku rasa Hamidiah not bad, boleh tahan. Dah lama dah ni, 10 tahun dah nasi kandar ni. Dan depan ni kita ada Angsa Hotel. Depan tu dah pavilion dah. Depan tu dah pavilion. Dan dekat Fahrenheit ni kan, Fahrenheit, kalau nak naik bas ni yang tulis Go KL tu, dia cost dalam RM1 je. So kalau jumpa orang tak normal ke apa ke, tu biasa. Ketika beruntungan, untung kita. Oh ya, yang kalau gerai-gerai tu ada je dekat sini kalau korang nak cari. Kan daripada sini nampak Public Bank ni, kat belakang ni ada gerai-gerai. Kalau yang nasi ayam kunyit banyak-banyak tu, korang boleh naik tangga kat situ. Situ ada tangga naik bangunan batu-batu tu. So jadi tak apa, sekarang ni aku ingat nak pergi ke MRT Merdeka tau. So kalau ikut sini memang tangga je dah macam ni. So siapa yang OKU ke, naik wheelchair ataupun bawa anak, better naik
pintu sebelah lah, pintu D untuk turun naik. Sana ada lift. Nanti kalau turun kita akan pergi ke lokasi yang sama je. Jadi masalah utama dia sekarang adalah aku terlupa nak bawa Tashengo. Jadi aku akan buat pembelian token. Aku malas nak keluarkan IC aku sebab untuk warga Malaysia boleh guna IC. Tapi tak apalah. Nak pergi mall Deka. Kos RM1.20. Sahkan. Okey. Sekarang kita bayar. Hilang dah. Uish, so fast. Dia buang. Okay. Dia tak nak lah duit kita. Duit kita tak elok Renyuk-renyuk. Alah, awak ni ambil lah. Nak pun. Si baik. Oh, shilling kat sini. Okay, fine. Okay. Jadi, untuk masuk kita kena touch dulu lah token ni. Begitu. Token ni simpan, nanti keluar baru kita masuk dalam lubang dia. Jadi, kat sini kita akan menggunakan platform 2. Pasti dia ada 1, 2. Jadi pastikan korang berada di platform yang betul. So kita guna platform 2 lah ke arah kawasan Damansara. So tengok atas, platform 2. Seram tak? Rasa macam tingginya. Rasa tak? Tingginya. Kalau orang gayat-gayat mesti gayat punya lah naik ni kan. Dia ada je lift untuk turun ke bawah. Cuma kena tahu platform berapa je lah. Jadi tengok ni dia tak ada pink kan. Tak ada pink. Kalau pink ni untuk wanita saja. Ladies only, women only. Jadi secara logiknya kalau setakat wanita dengan anak kecil tu boleh lah. Kalau anak dengan anak umur 18 tahun tu, anak lelaki 18 tahun, kau dah kenapa kan? Macam tu je lah secara logiknya. Tadi makan shawarma. Buat live je. Lepas tu orang tegur kak, lipstick dah hilang separuh. Boleh tu. Kita tentulah kita lari sikit daripada orang. Orang tak nampak lah. Hanya yang mati CCTV je nampak kita. Apalah kakak tak buat. Jom. Yeay. Sampai dah. Wanita saja pun penuh tau. Bagi orang keluar dulu. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Jarak satu stesen je Bukit Bintang ke Merdeka. So, kat mana kita? Tu. Jadi, kita dah sampai ke stesen Merdeka. Pada masa yang sama, kalau nak balik ke arah TBS kan, boleh je guna laluan ni, stesen Merdeka ni.
tukar ke LRT. Dekat sini dia ada pertukaran antara MRT Merdeka ni ke arah LRT Plaza Rakyat. Dekat atas tu signboard ni dia ada tulis ke arah Plaza Rakyat. So korang tengok je ada signboard tu ke arah Plaza Rakyat. Tu ke arah Plaza Rakyat. Begitu. Contoh macam korang nak pergi ke arah Central Market. Kalau korang pergi ke arah Central Market terus, korang boleh je stop dekat next station is Pasar Seni. Boleh je stop dekat situ. Tapi kalau korang ke arah macam nak pergi ke terus ke arah Rex KL, boleh juga lalu ikut sini. Korang exit guna LRT Plaza Rakyat ni. Untuk sesiapa yang nak pergi Genting menggunakan Pudu Central tu pun boleh turun dekat sini lah. Dekat LRT, ke arah LRT Plaza Rakyat. Begitu cerita dia. Tapi sekarang ni kita akan keluar exit ikut exit Merdeka ni lah. So Plaza Rakyat yang kat atas ni. Terus je korang ikut je. Biasanya orang akan ada niat yang sama lah. Yang ini kita akan keluar ikut sini lah. Kita akan keluar ikut pintu B. Kita nak pergi ke stadium. Stadium Merdeka. Stadium Negara. Jom. Yang ni kita kena cari yang ni yang boleh masuk ni. Begitu. Begitu. Kalau ada apa-apa masalah dengan token, dia ada je tu kaunter perkhidmatan pelanggan. Setiap stesen ada kaunter perkhidmatan pelanggan. Jangan risau. Pintu A, pintu B. Pintu B lah. Kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran kepermulaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi nampak? Jangan risau. Setiap ni dia ada papan tanda dia. Jadi ya, ikut je. Kalau MRT ni tak risau lah, dia ada lift. Tapi dia kalau soal lift biasanya jauh sikit lah daripada escalator kan. Pada 9 dan 10 November 2024 di Plaza Green Tree DRX. Pakaian film menarik seperti Aula Music, Pesta Makanan, persembahan akustik menanti anda di Festival Rapid KL. Nampak tak kat atas tu? Stadium Negara. Jom. Wisma OCM tu adalah Hotel Olimpik. Hotel Olimpik yang agak murah juga. Rate dia dalam 100-120 rasanya. Untuk tahun 2024 ni lah. So yeah, sudah sampai. Monorail itu dekat Lalaport. Lalaport, stesen Hang Tuah. Daripada stesen Hang Tuah tu boleh juga jalan kaki ke sini. Cantik ya. Cantik lah. So ambil gambar daripada sini pun lawa lah. Tahu kan? Lawa lah. Lawa lah ambil gambar daripada sini. Kalau menegak ni lawa juga, tapi tak apalah. Sebab nak buat vlog ni. Tu. Tapi untuk ke stadium, ini stadium negara. Stadium Merdeka depan lagi sana. Jadi perjalanan ni agak jauh je untuk ke dalam ni. Satu hari nanti Anda kata bahagian mall bawah Merdeka 118 ni dah siap. Exit dekat sini lebih dekat lah untuk ke Stadium Merdeka ni. Pintu ni memanglah ada pintu, tapi tak boleh masuk pun ke situ. Kita kena cari pintu utama dia. Jadi ke bawah lagi lah.
Kita ibaratnya macam pusing satu pulau kalau ikut sini. Apa yang aku boleh ceritakan kalau jalan kaki daripada exit B tadi, agak jauh lah. Nak lagi jauh pada orang yang tak suka jalan kaki kan. Lagilah tengah-tengah panas ni kan. Ni dia punya park. Dia buat taman kat sini. Cantik lah kan. Ada hijau-hijaunya tu. Tapi aku rasa kalau ni masjid kan, better naik Maharajalela, monorail Maharajalela. Nanti kita cuba ikut monorail Maharajalela tu. Lebih dekat dengan monorail Maharajalela. Dia ada hari cuti dia tapi tak survey pula cuti hari apa. So kita tengok. Tadi dia suruh ada scan QR kat depan tu. Dia pukul 7.30 pagi sampai 9 pagi boleh jogging. Dengan petang boleh jogging lah. Macam tu. Apa-apa boleh dapat info dekat dia punya Instagram. Ni sekarang ni dalam pukul 11 pagi Sekarang ni bolehlah ambil gambar, video boleh. Nampak? So kita boleh ambil gambar lah dekat sini. Kalau waktu jogging tu kita boleh jogging. Tapi kalau waktu-waktu lain ni kita boleh ambil gambar, ambil video sajalah. Tak boleh nak jogging kat track ni. Begitulah kisah dia. Dan sekarang kita berada dekat depan ni. Jadi kita akan meneruskan perjalanan kita. Kita akan meneruskan perjalanan kita ke sebelah lah. Kita akan tunjuk lokasi monorail Maharajalela tu dekat mana. So, sebelah ni adalah masjid. Jom kita pergi tengok. Ada pintu masuk tadi. Kita pergi ke arah sini lah. Ini adalah Masjid Al-Sultan Abdullah. Yang kedudukan stadium Merdeka tu ada di belakang ni sahaja. Jadi boleh jalan kaki je ke arah ni. Macam sebelum ni, video sebelum ni kalau dekat TikTok aku pernah buat sampai ke masjid ni. Waktu tu masjid tu baru akhir-akhir lah nak siap. Jom kita jalan ke bawah pula. Di bahagian kiri bawah ni adalah stesen monorail Maharajalela. Jadi kita daripada situ kita akan pergi ke arah Pasar Seni. Di bahagian tu adalah stesen monorail Maharajalela yang mana kita boleh pergi ke arah Merdeka 18 ni, pergi ke arah Masjid Al-Sultan Abdullah dan juga Stadium Merdeka. Di seberang jalan sana adalah Jalan Atap yang mana kalau korang turun daripada monorail juga boleh pergi ke arah Jalan Atap ni ataupun korang boleh cross ikut bridge ni lah. Sana ada juga kawasan Art Street dan kopi-kopi yang famous lah. Ini adalah video yang panjang yang mungkin orang lain boleh follow lah ikut ni kalau suka. Kalau pada yang suka jalan kaki tu kan nak boleh lah follow cara aku ni lah. Yang mana nak start kan, ada yang bergambar dekat depan ni. Ada orang kahwin, cantik. Sebenarnya di hadapan ni adalah kawasan Art Street tu. Yang ambil gambar-gambar kat lorong tu kan. Apa nama dia?
Lupa lah. Jom lah, tunjuk. Di 4 Point by Sheraton ni, di sebelah kiri tu, kita akan masuk lah ke lorong sebelah tu. Tengok bila dah sampai ke arah ni dah banyak dah lukisan-lukisan di dinding ni yang kita boleh ambil gambar. Ini adalah satu kafe yang agak famous. And yes, ramai orang lah yang beratur nak makan dekat sini. Hainam Kopitiam sejak 1956. Tu dia. Ramai. Jadi kita lalu tepi tadi tu. Kita dah sampai dah lorong dekat sini. Dia minta gambar dengan artis Malaysia. Siapa yang bertuah tu, Dik? Mendunia. So di sinilah kawasan yang selalu ambil gambar tu. Jadi kita akan tanyalah pendapat seseorang kat sini. Jadi Dik, dah berapa lama kat sini? Dia tak nak jawab. So umur berapa? Dia tak nak jawab. So dia senyum saja. Tak apalah. Janganlah kita berlalu pergi. Jadi kalau kat sini, kalau korang nak cari gambar hang jebat, hang tuah tak jumpa, kena pergi Melaka lah. So nama pun Kuai Chai Hong. Dia faham lah ya. So di hujung jalan ni, itu adalah MRT Pasar Seni, pintu B Pasar Seni. Sikut lorong tengah ni boleh, tapi kalau malam-malam seorang tu tak perlulah. Kalau siang-siang ni boleh lah kan. Kita ikut dalam ni. Kawasan ni sebenarnya kawasan laluan sampah ni. Tong-tong sampah, buang sampah kat sini masalah ni. So sini adalah kawasan hujung tu adalah mi tarik yang famous tu lah. Ke situ. Mungkin kita akan ke arah sana nanti. So tengah ni ada pintu masuk ke Petaling Street juga. Petaling Street ni ada banyak pintu masuk, pintu keluar. So itu adalah stesen MRT Pasar Seni tadi. Kalau keluar ikut stesen Pasar Seni pintu B tu akan nampak lah ke arah ni, view sini. So korang akan dapat agak lah kawasan ni kat mana. Dan korang boleh pergi ke lorong belakang ni juga. Bangunan biru Central Market tu kalau ikut situ, hujung tu ke kanan tu terus akan jumpa lah bangunan Central Market tu lah. Ke kanan sana terus akan jumpa bangunan biru tu. Ini adalah kawasan Jalan Petaling, Petaling Street Tapi kita tak masuk ikut sini. Kita tak masuk Petaling Street tu. Kita akan terus ke kanan sana lah, ke arah mi tarik tu. Tapi kita nak pergi Rex KL. Jadi kita dah berada di hujung jalan ni. Kalau kita keluar ikut Merdeka tadi, terus ke sini pun boleh juga. Kalau semata-mata nak pergi mi tarik ni, turun ke sini pun boleh juga. Ikut pintu A ke arah sini lah. Pasar Seni mi tarik. Ini yang famous lah. Famous. Oh ya, kita daripada kawasan mi tarik ni, kita akan terus ke sana lah. Sebelah, betul-betul sebelah Watson tu adalah Rex KL. Kalau dekat sini kita akan nampak jugalah pintu masuk ke dalam Petaling Street. Sikit lagi sampai. Ni nampak tu bangunan Maybank tu. Ni kiri ni nampak book access tu. Kita dah sampai bangunan dia. Dekat uncle tu buat kunci ni. Tepi ni pun boleh ambil gambar. Jadi kat dalam ni kita akan naik tangga ke atas. Sambil-sambil tu kita ambil lah gambar. Hello, how are you? How old are you now? You win?
atas dan atas lagi. Yes, kita dah sampai. Tangga tengah ni. Yes. Sudah sampai lah. Ni port OTD orang ramai ni. So, kita berada di sini. Di mana dekat sini kau boleh masuk ke dalam lah. Begini. Atau boleh cuba untuk duduk kat sini. Begitu. Begitu, begini, begitu, keluar. Jadi kita dah selesai dekat kawasan ni, Rest KL Book Access ni. Jadi kita akan menuju ke arah Central Market Bangunan Biru lah. Kita akan jalan kaki lagi. Jadi macam aku cakap kan, kalau nak pergi ke semata-mata nak pergi ke arah Rest KL ni, kalau turun Plaza Rakyat pun boleh. Maknanya kalau naik MRT Merdeka, exit ikut Plaza Rakyat pun boleh jugalah daripada sini. Di sana. Korang akan keluar ikut situ. Korang follow je signboard tu. Sekarang dah mula panas. Korang sediakan payung lah sebelum hujan dan panas. So ni adalah kawasan Kotaraya. Kalau naik bas RM1 tu, naik bas RM1 daripada Bukit Bintang nak go KL tu, korang boleh stop dekat sini, Kotaraya. Main lagi dia. Makan loceng. Ni ada. Kau nak makan murah-murah boleh singgah je gerai ni. Oh. Ada sup kambing tangguh. Air kelapa. Besar-besar. So, yang mana daripada kawasan Kotaraya ni juga. Ni ada je pintu masuk ke arah Petaling Street. 85, 110, 105. Boleh nego lagi kot ni. Boleh minta kurang lagi ni. Murah juga yang besar tu 115 Di bahagian sini macam banyak juga orang jual luggage. Claypot asam pedas. Oh. Asam pedas. Asam pedas Claypot International. Siapa nak makan-makan tu boleh datang ke sini. Lorongnya dekat juga dengan tu Central Market Bangunan Biru tu, dah dekat dah. Nampak kedai lama. Tapi ni siapa yang suka sulam-sulam tu boleh beli kat sini. Kedai kecil je. Sale 70%. 70% Ni adalah kawasan pokok-pokok. Orang jual bunga. Boleh je break kan? Dia tak nak break. Rugi break dia. Ini kawasan daripada sini kita dah nampak dah. Itu adalah Central Market. Kalau naik bas RM1 tu boleh naik bas dekat situ. So penghujung dia akan tu berhenti dekat situ jugalah. Itu MRT, LRT Pasar Seni juga. Jadi kita dah berada di hadapan Central Market yang dibina sejak 1888. Dalam ni siapa yang cari barang-barang produk Malaysia memang banyak daripada sini. So kebanyakan ini memang
nak dikatakan hampir 100% adalah barang buatan Malaysia kat dalam ni. And kenapa bola itu bergolek di sana? Anak siapa punya kerja? So kebiasaannya memang ada, yes, ada weekend market macam ni. Best lah kan, macam biasanya Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau ada cuti-cuti public holiday tertentu akan lebih panjang lah. Kat dalam pasar besar ni macam kopi, teh ke, korang boleh jumpa lah produk-produk Malaysia kat dalam ni. Daripada kerepek-kerepek ke kan, kopi, teh, ada kicap, apa nak sos, semua ada kat sini. Zeus ni Oriental Coffee, tak perlu pergi restoran dia, beratur untuk beli kopi, korang boleh datang kat sini. Ada Old Town, Night Chiong, Ali Cafe. Banyaklah produk-produk kopi and teh and snack. Korang cari krim-krim, semua ada. Black pepper Sarawak. Ini kalau makan cair di mulut. Dodol. Kalau negara lain tak pasti dia orang lebih kurang macam ni tu apa yang dia orang panggil. Tapi kat sini dodol lah. Dia lembik-lembik macam tu. Kalau pada orang yang tak biasa makan kan. Kat tingkat atas ada lagi lah produk-produk di sini, banyak barang-barang craft. Souvenir kalau nak cari. Daripada baju, aksesoris ataupun barang-barang rumah. Jual magnet, keychain, murah-murah juga. Kena pandai pusing dan cari, tengok mana offer paling best sekali. Ni postcard RM1 sahaja. Bahagian atas pun ada lagi. Bahagian bawah ni ada food court juga. Bahagian atas pun ada food court lama, konsep lama. Dan kita akan menuju terus ke belakang. Apa khabar Malaysia? Jalan bapak kau. Your father road macam tu lah. Nak find souvenir, boleh cari funny t-shirt. Antara kedai kamera yang lama lah dekat sini. Pintu keluar. Belakang ni pun ada market juga. So yeah, kita exit ikut belakang ni. Kita nak menuju ke arah Dataran Merdeka tau daripada sini. Biasa weekend market sampai luar ni pun ada lah. Kita keluar ikut situ tadi. Kesana. Bila kita terus lagi ke sini, kita akan jumpa River of Life lah. Kalau malam, dia ada lampu-lampu lah kat sini. Kat dalam air tu. Depan tu adalah Dataran Merdeka dah. Depan dengan bangunan ni. Sebelah sana tu adalah Masjid Jamik. So sini dah ada cermin lah sekarang kan. Cerminlah diri anda. Cermin. Sila cermin diri anda. Begitu. Kemain. Jangan masuk dalam cermin tu nanti. Oh ya. Inilah keadaan di siang hari. Keruh air dia. Hujan. Macam ada dua warna air ni. Hujan beberapa hari ni. Pagi hujan. So kalau nak ikut dataran, terus sini kanan ni boleh juga. Kita ikut tengah ni pun sampai juga. Nak kopi-kopi sekarang ke nanti? Nantilah
Cantik lah sana. Kalau ambil gambar tu. Pot-pot ambil gambar juga. Ha. Sini. Dekat tengah ni boleh. Jom. Tu ada orang ambil gambar. Kahwin. Kita dah keluar dari kawasan ni lah. Kebiasaannya orang akan ambil gambar daripada sebelah sana. So beginilah. Jadi ini adalah dataran mereka. Biasanya pot orang ambil gambar dekat sini lah. Kalau naik hop on hop off tu, dia akan lalu juga kawasan ni. So kita dah sampai dekat sini. So kita akan menuju ke Masjid Jamek. Bangunan Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad Building. Rasanya dekat dalam klub ada tu. Bawa basikal tu. 1 KL dibawa. Naik basikal tu. So ya, kita dah sampai sini. Jadi kita akan naik bridge tu. Kita akan menghala ke Masjid Jamek. Kalau korang mula daripada pagi terlalu panas kan, kena lari, korang boleh try jalan waktu petang ke malam. Ini kita berada di betul-betul bersebelahan dengan Masjid Jamek lah. Siapa yang nak menunaikan solat, bolehlah berhenti dekat sini. Atas ni adalah LRT laluan Ampang Sri Petaling. Kalau daripada arah TBS tu Terhad ke boleh je stop dekat sini. Masjid. So kalau nak ke arah Bandaraya Sogo tu boleh naik sebelah sini, betul-betul sebelah masjid ni. Kalau nak naik ke arah Bukit Bintang semula, nak berhenti dekat Plaza Rakyat, satu stesen pada sini, ataupun turun ke Hang Tuah untuk tukar ke monorail pun boleh juga. So jadi kalau siapa yang nak pergi ke arah Bukit Bintang tu, macam aku cakap, dia boleh berhenti kat Plaza Rakyat ataupun berhenti dekat stesen Hang Tuah pun boleh. Stesen Hang Tuah tukar ke monorail, boleh ke Bukit Bintang juga. Kalau stesen Plaza Rakyat tu tukar ke MRT Merdeka, boleh turun ke stesen Bukit Bintang juga. Jadi korang ada dua pilihan dekat situ kalau daripada sini . Sebenarnya daripada lorong sebelah CBC terus lagi tu dah ke Jalan Tar dah. Sampai ke Sogo boleh jalan kaki kan, ikut terpulang. Yelah, kita tak bawa tas Senggo, kena beli token. Macam nak pergi ke arah tu kena naik atas LRT, nak pergi ke arah Hang Tuah dengan stesen Plaza Rakyat tu. Yang ni aku nak pergi KLCC, aku akan guna LRT sebelah bawah, LRT Kelana Jaya. So kita akan beli, kalau korang nak terus ke tukar ke MRT Bukit Bintang tu, korang terus beli Bukit Bintang tau. Terus pilih sekejap Plaza Seni Merdeka, terus pilih Bukit Bintang. Kalau daripada sini lah, sebab korang pertukaran tak perlu keluar pun. Jadi sekarang ni kita nak guna laluan Kelana Jaya nak pergi KLCC. KLCC token sehala. Begitu. Sini. Weh, dia reject weh. Yalah. Duit renyuk. Betulkan duit je. Okey, tunggu. Bagi duit baki lah. Dia nak duit RM1, duit RM5 je boleh. RM10 tak boleh. Jadi
Kat sini pun sama. Kita akan touch dulu. Bila kita keluar nanti baru kita masuk dalam lubang. Jadi dekat Masjid Jamil ada dua train. Tu laluan Ampang, laluan Seri Petaling ke sana. Ni Masjid Jamil lah. Screenshot. Ha ni. Laluan Ampang Seri Petaling tu korang boleh Google je. Korang tengok kat image dia punya laluan. Tapi untuk korang yang lalu Kelana Jaya nak tukar ke, kalau nak ke arah Seri Petaling Ampang tu boleh ke naik atas. Kalau nak ke Sentul Timur ke arah Bandaraya tu kena ikut terowong ni ke bawah. Naik ke atas sebelah sana pula. Ni kita nak turun ke bawah. Menghala ke KLCC. Kita nak pergi KLCC kita ikut Gombak lah. So sini, daripada sini kita boleh pergi ke Pasar Seni semula, KL Central dan mana-mana. Telefon 1 kita nak pergi ke KLCC. Begitu. Tunggu. Kita dah sampai di stesen KLCC. Sini Avenue K, sana adalah mall perut KLCC lah. Tapi hari ni kita akan keluar exit ikut Avenue K. So kita nak pergi Mishway. Jom. Jadi di sebelah KLCC sana tak ada lift. So siapa yang naik stroller ataupun pakai kursi roda, better keluar ikut exit ni lah. Exit Avenue K ni sebab dia ada lift kan. Mall ni ada lift. So boleh naik atas dan boleh cross jalan pergi ke, boleh melintas jalan pergi ke KLCC lah. Jadi ya, kita dah berada di depan Avenue K. So kat sini, di seberang jalan ni, di seberang tu adalah KLCC. Kalau naik bas daripada Bukit Bintang tu akan stop situ lah. Tu adalah betul-betul depan KLCC. Bas Go KL RM1 tu. Nanti balik kita naik tu. Kita nak jalan ikut depan ni sebab nak pergi Mishway depan tu. Beli air. Ya, bila hari terlalu panas, haruslah ada payung. Payung ni murah-murah je, tapi berguna lah. Masa ni lah. Ni. Nak beli air. Okey. Nak fish oolong tea. Dapat dah. Beginilah kita. Jom lah. Sebenarnya jalan tu, situ ada NZ Curry House. Boleh je naik bridge ke Saloma. Saloma Bridge boleh tembus ke Kampung Baru juga. Video-video aku sebelum ni ada je. Tapi ni tak apalah. Jomlah kita naik bas RM1 dekat depan KLCC tu. Kita nak balik ke Bukit Bintang semula. Kita sekarang berada di hadapan KLCC. Kalau korang jalan dalam lah. Aku dah banyak kali tunjuk sebelum ni sebenarnya. Bawah ni ada LRT. Kalau ikut dalam tu pun tembus juga ke LRT ni. So korang ada 3 option dekat sini. Sama ada jalan kaki ke Pavilion Bukit Bintang, ke arah Bukit Bintang, ataupun boleh naik LRT buat pertukaran dekat Pasar Seni ke MRT Pasar Seni tu ke Bukit Bintang, ataupun korang boleh naik bas Go KL ni lah ke Bukit Bintang. Jadi di depan KLCC ni, tak tahu pukul berapa dia gerak bas ni. Kita tunggu bas dia buka pintu. Sampai dah. Cek. Ni baru betul bila ramai-ramai dah boleh naik. Lain tak suara?
bookmark. Sebab nak start charge handphone. So kita dah masuk dalam Bukit dengan kos RM1 sahaja. Kita akan kembali ke Bukit Bintang. Tu Michui kita minum tadi. Ni yang aku cakap tu. Kalau lalu dekat NZ ni, lalu tengah ni, terus tu akan sampai Pintasan Saloma, Bris Saloma tu, boleh terus ke Kampung Baru. Ni kita dah sampai kat belakang pavilion. Kita tunggu nanti sampai sana. Ni apa? Dorset Hotel. Ni Pavilion Hotel. Next station, Pavilion. Yes. Pavilion. Kita akan berhenti depan pavilion nanti dekat Barra Height tu. Kita dah sampai. So tu pavilion ni Barra Height. And kena tunggu kat sini. Ni. Sini ada ni. So dekat sini lah, dekat alamak ni. Jadi ya, kita dah sampai ke Bukit Bintang semula dengan menaiki bas RM1 Go KL tu. So kalau nak naik bas ke Pasar Seni ataupun KLCC, korang boleh tunggu kat situ jugalah dengan kos RM1 sahaja. Lot 10. Lepas tu ada MRT pintu D. Tadi pagi kita ada dekat kawasan sana, seberang sana. Sini ada lift ataupun tangga, eskalator. Sini eskalator naik saja, tangga turun. So sini lift lah. Eskalator depan Lot 10 ni, pintu D. So ya, kita dah berada di hadapan, di tengah-tengah Bukit Bintang. Ini apa? Ini pet lah. Iklan pet. So ya, kita nak pergi Bukit Bintang. Kita nak pergi masuk ke Sungai Wang. Jadi jom, let's go. So KKV ke arah Jalan Alor semua seberang sana. Sebelah KKV tu kanan. Bahagian Moon roti tu. So daripada sana pun boleh juga. Pintu C MRT cross sini pun jumpa juga ke Sungai Wang belakang ni. Tapi aku nak ikut atas ni boleh juga. Kan pagi tadi hujan lebat lah kan. Sampai pukul 9, 10 pagi macam tu lah. Tapi sekarang ni tengah hari kalau ikutkan kaji cuaca hujan. Tapi ni tengok alhamdulillah lah cuaca okey je. So platform kalau seberang sana boleh naik tangga atasnya. Sana ke arah sana Setiawansa, yang ini ke sini arah pergi ke KL Central. Nak pergi MB, Lalaport Hantua, Maharajalela. Nak pergi Maharajalela dekat stadium tu apa semua ke arah Pasar Seni, ikut situ pun boleh kan? Macam video sebelum ni tu. Yang ini aku lalu sini je sebab nak lalu ikut pergi ke Sungai Wang. Kita malas nak lalui ke bawah, kita ke sini je. Boleh juga masuk ke Sungai Wang. Itulah kaunter hop on hop off. Dan bas hop on hop off tu akan bermula tour dia daripada sini lah. Sini Sungai Wang Plaza. Bestnya panas-panas dia layan Kita terus masuk ke dalam Sungai Wang Plaza. Di seberang jalan Sungai Wang ni
Hotel Royal, Exxon, Sleeping Lion, Park Royal Collection. Ya, berdekatan juga dengan sini. Lot 10 Sungai Wang ni, monorail Bukit Bintang dan MRT kat bawah tu je. So daripada sini nak pergi Hotel Royal ni ke apa, nak pergi ke arah MRT pun dekat je. Ini daripada side sini lah. Kalau kita lalu ikut bridge monorail ni, kita akan terus masuk ke dalam mall di tingkat 1. So kalau peminat thrifted, and yes, ada banyak pilihan dekat tingkat 2. Ni kita dekat tingkat 1, kita nak naik tingkat 2. So biasanya setiap hujung bulan dia orang akan buat event lah kat sini. Korang boleh check dia orang punya media sosial kat TikTok, Thrifted Asia. Jadi okay guys, sampai sini saja video aku kali ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Okay, bye.